Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Apa-apa semua hari ini sihat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulakan kelas kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Terima kasih semua. Baiklah, apa yang kita nak belajar hari ni? Sebelum Ustazah tayang video teaser Ustazah ni, mari kita mengucap dulu macam biasa. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Okey, alhamdulillah. Baiklah, mari lihat dulu video teaser yang Ustazah dah sediakan. Tak ada suara. Sekali lagi mana tak? Sekali lagi ya. Okey, tengok. Fokus ah. Okey, nampak kan video teaser ni pasal apa tadi? Aurat kan. Aurat ni adalah benda yang orang tahu tapi orang buat tak tahu, betul tak? Okey, baiklah. Jadi selamat datang ke kelas kita pada hari ini, kelas Pendidikan Islam tahun 4. Okay. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam Ustazah. Semua sihat? Sihat. Perempuan sihat? Sihat. Lelaki? Alhamdulillah. Okey, kita akan mulakan kelas kita. Okey. Okay, Ustazah akan pilih, sebelum kita main tembak-tembak ni, Ustazah akan pilih 2 orang menggunakan spin wheel. Okey, sekejap. Okey. 1. Okay, pertama Nasra. Okay, Nasra ke depan dulu. Okay, seorang lagi. Seorang lagi. Akila. Okay, 2 datang ke depan. Okay, Nasra dulu. Okay, Ustazah ada cardboard yang kena tembak-tembak. Yang kena tembak. Dung. Okey, kena tembak-tembak lah. Okey. Okey, menggunakan spray ni. Okey, Nasra dulu. Nasra akan spray gambar yang pertama. Okey, yang kedua. Sekejap, spray sampai semua. Ini bukan artis. Artis. Ya betul, ya sendros lah. Okey, yang ni tak. Wah, wanginya. Okey dah, cukup. Okey dah. Okey, terima kasih bagi tepukan. Okey, jom Ustazah buka dulu. Wah, cantik. Lelaki dah boleh tengok. Okey, yang ke bawah pula, yang Kira sembuh tadi. Okey, tengok dulu. Okey, tengok. Ni. Okey, tengok dulu. Tengok. Okey. Gambar pertama, siapa ni? Nelidia Sendros, artis. Cantik tak dia? Cantik. Okey, biasa je. Betul tak? Biasa je. Okey, yang bawah ni siapa? Saya. Murid. Okey, ni nama dia
Aina. Ni nama dia Amin. Dia Aina dengan Amin. Aina dengan Amin. Okey. Daripada dua gambar ni, murid-murid dapat tengok apa? Gambar yang pertama dia pakai, dia tak tutup aurat kan? Dia tak pakai tudung. Lepas tu warnakan rambut. Boleh kot? Tak boleh. Boleh tapi sekian-sekian. Okey. Okey. Yang pertama ni dia tak tutup aurat. Dan tengok ni, lengan dia. Macam tu. Boleh ke kita tunjuk tangan kita? Tak boleh. Kita kena tutup. Okey. Gambar yang kedua ni lelaki pula jawab. Okey, gambar kedua ni apa beza dia dengan gambar pertama? Gambar kedua ni lelakinya tutup aurat dengan sempurna. Perempuan dia pakai tudung lagi. Baju tutup lengan, pakai skirt. Okey, boleh? Okey, berdasarkan perbandingan dua gambar ni, apakah tajuk yang kita akan belajar hari ni? Aurat, iaitu menutup aurat. Tutuplah auratmu. Okey. Okey, betul. Tajuk kita adalah tutuplah auratmu. Okey. Tembak. Okey. Okey. Iaitu aurat kita akan belajar hari ni. Pertama, kita akan dengar Ustazah. Kamu akan belajar pengertian iaitu apa tu aurat kan? Korang dah tahu ke apa maksud sebenar aurat? Tak tahu. Lelaki dah tahu ke? Tak. Okey. Kita akan belajar maksud aurat, hukum menutup aurat dan juga dalil. Dan lepas ni kita akan tengok itu batasan menutup aurat. Okey. Yang pertama itu maksud aurat iaitu saya akan baca dulu. Lepas ni akan makan ikut. Okey. Dengar saya baca dulu. Maksud aurat ialah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Okey. Ikut saja. Bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Okey, ada gaya dia tau. Wah, okey, dengar dulu. Okey. Letak ni. Bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Didedahkan tu macam ni. Macam tu. Okey, semua bangun. Buat sama-sama dengan Ustazah. Okey, bangun. Okey, lagi sekali. Bangun lelaki bangun. Okey, kita buat sama-sama. 1, 2, 3. Bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Okey, lagi sekali bagi ingat. Bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Okey, duduk. Terima kasih. Okey. Dekat sini kita dah jelas dah, iaitu aurat ni bahagian tubuh badan yang wajib. Wajib ni itu yang mesti kita kena tutup. Kita tak boleh buka. Yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Didedahkan tu maksudnya apa? Kita buka aurat, kita tampilkan, kita tunjukkan dekat orang ramai aurat kita kan? Ya, okey. Jadi dekat sini, yang warna merah ni apa? Wajib. Iaitu hukum menutup aurat adalah wajib. Kita wajib menutup aurat. Okey, kita akan tengok dalil. Dalil menutup aurat iaitu daripada surah An-Nur ayat 31. 31 saya akan baca dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Okey. Ikut saja. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Maksudnya
Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Okey, maksud dia pun ada gaya. Okey, dengar satu dulu. Kita tengok satu dulu. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Okey, itu adalah maksud dalil. Maksud surah An-Nur ni. Okey, daripada dalil di atas menutup aurat hukumnya wajib. Bukan sunat, bukan makruh, bukan harus dan sebagainya. Okey, wajib je dia punya hukum. Dan orang yang mendedahkan aurat akan mendapat dosa dan dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Dimurkai. Sebab tahu tak dimurkai itu apa? Tak. Tahu. Okey. Apa itu dimurkai? Dibenci. Kalau kita buat, Allah akan tak suka kita. Kita akan dapat dosa. Okey, betul. Okey. Tu untuk dalil. Boleh faham ke untuk pengertian dalil dan juga hukum? Okey, boleh faham? Boleh. Lelaki boleh? Okey, kita teruskan dengan batasan aurat. Untuk batasan aurat ada dua. Kita dekat dunia ni kita ada berapa jantik dah? Dua sahaja, lelaki dan perempuan. Okey, untuk lelaki dulu kita tengok, okey? Iaitu dari pusat hingga lutut. Okey, ikut Zazah. Dari pusat hingga lutut. Untuk lelaki. Mana pusat? Tunjuk. Ini pusat. Pusat kat mana? Itu hidung. Pusat hingga lutut. Nah, untuk lelaki. Kalau atas ni dia nak tunjuk boleh ke? Boleh. Untuk lelaki? Boleh. Tapi digalakkan untuk tutup lah supaya menjaga kehormatan diri dia. Okey. Okey, itu untuk lelaki dari pusat hingga lutut. Untuk perempuan pula, itu seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Okey, ikut Zazah. Untuk perempuan, seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Okey, mana muka yang perempuan, mana muka? Ni muka. Cantik ke tidak? Cantik. Alhamdulillah. Okey, muka dan tapak tangan. Mana tapak tangan? Ni tapak tangan. Okey, jadi kita boleh tunjuk dua ni je. Muka dan tapak tangan. Yang selebihnya kita kena buka ke tutup? Kena tutup. Boleh ke longgar? Boleh. Boleh ke longgar? Boleh. Boleh ke ketat? Tak boleh. Boleh ke nipis kain kita? Tak boleh. Tak boleh. Okey, kaki kita pun kena tutup. Pakai stocking. Lengan kita pakai sarung handsok, sarung tangan. Okey, boleh? Untuk aurat lelaki. Jelas ke sekarang ni? Jelas. Okey. Seterusnya kita akan main permainan. Sebelum tu kita kena jom kenali siapa ahlimu. Iaitu kita kena bentukkan kumpulan. Okey, saya akan guna random list generator. Sekejap. Okey, saya dah buat siap-siap. Yang pertama, kumpulan pertama Irfan Akilah dengan Hajar. Yang kedua Nabilah Nasrah Asfar. Yang ketiga Razin Bazrin Najihah. Kumpulan pertama dekat sini, kumpulan kedua dekat sini dan kumpulan tiga dekat sana. Okey, bangun dan duduk dalam kumpulan masing-masing. Okey, boleh bangun? Bangun. Lekas. Okay.
ke? Dah. Okey. Lepas kita dah tahu kumpulan kita, kita akan main game. Okey. Setiap kumpulan akan dapat kertas untuk reward card. Kumpulan siapa yang menang akan dapat stiker. Siapa yang paling banyak nanti akan dapat hadiah. Okey. Kumpulan 1 sama kumpulan 2. Tak baik. Kumpulan 3. Jangan gaduh-gaduh. Okey, jom main permainan. Permainan ni nama dia adalah sampul bijak aurat. Sampul bijak aurat. Ada berapa sampul kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pandai. Dah jam 4 ni dah pandai. Takkan kira kan? Pandai. Okey. Ada 6 dan kita ada 3 grup kan. Jadi satu grup akan pilih sama. Akan pilih 2 sampul untuk setiap kumpulan. Okey. Mula-mula kumpulan yang pertama. Okey, boleh bangun seorang? Okey, bangun. Okey. Boleh tekan. Okey, tekan kat sini. Apa baca soalan dia? Apakah maksud aurat? Okey, apakah maksud aurat? Kena. Okey, sabar. Okey, dekat sini. Okey, buat. Okey, kumpulan dia buat sekali boleh? Okey, bangun. Okey, bangun. Okey, kumpulan dia datang sekali lah. Datang sekali. Bersama-sama. Ya, bersama-sama. Okey. Okey, 1, 2, 3. Bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Lagi sekali. Bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Okey, betul tak kumpulan lain? Betul. Okey, dipersilakan duduk. Terima kasih. Okey, dapat stiker. 1. Okey, afwan. Okey, seterusnya kumpulan. Okey, kumpulan kedua. Dah tahu wakil seorang? Pilih. Okey, baca. Apakah batasan aurat antara lelaki? Okey, kumpulan dia bantu bincang-bincang sikit. Lelaki? Sini sampai sini. Okey, dah tahu ke jawapan? Lelaki pusat hingga lutut. Betul ke jawapan dia? Betul. Okey, dapat stiker je. Tanya. Okey, dapat stiker. Nadia, sabar, kena kumpul dulu. Sabar. Thank you, Salam. Okey, seterusnya. Okey, pilih. Yang kumpulan ketiga. Okey. Apakah hukum menutup aurat bagi seorang Muslim? Apa hukum dia? Wajib. Betul. Stiker tu. The big one lah. It's small. Ya, terima kasih Salam. Okey, sama. Okey, seterusnya kumpulan yang kita rotate balik. Kumpulan 1. Datang. Wakil. Okey, sebut. Baca. Sebutkan satu dalil yang menunjukkan dalil. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Okey, lagi sekali. wala yubdi. Auzubillahi Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Okey, betul, tepuk tangan saja. Okey. Dapat juga. Kau boleh ya? Okey, seterusnya kumpulan kedua datang. Tinggal dua lagi kan? Yang ni dengan yang ni. Pilih. Bila sepuluh coklat kan? Mana tahu? Okey. Baca. Ni soalan kebat. Bagaimanakah cara kamu memastikan aurat sentiasa terpelihara dalam kehidupan seharian? Macam mana? Nak Saya menutup aurat dengan pakaian macam mana? Pakaian yang longgar, pakaian yang tebal, Tak nampak bayang-bayang. Dah labur. Okey, betul ke jawapannya? Betul. Lagi dapat stiker. Saya dapat ini 2 stiker. Saya tak kalau pakai abaya je. Boleh. Tapi pakai tudung lah. Pakai tudung, pakai ansur, pakai stokin. Suara satu je. Okey, kebat. Okey. Last sekali. Mesti dah dapat dia punya jawab. Sibuklah. Okey. Baca. Seluruh anggota Baca dulu soalannya. Ya Allah. Apakah batasan aurat perempuan? Kerana. Seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey, betul. Okey. Soalan ni senang, bagi tahu. Syarat view. Okey. Okey, murid-murid dah faham ke tadi dengan jelas? Iaitu maksud, hukum, dalil dan juga batasan aurat antara lelaki dan perempuan. Okey. Okey, baiklah. Tadi kita dah belajar maksud aurat dan juga dalil nakli tentang menutup aurat. Okey, itu semua dah jelas bukan? Okey, dah jelas. Sekarang ni kita teruskan kepada adab berpakaian. Baiklah, adab berpakaian ni sebenarnya ada banyak sangat. Tapi hari ni saya nak tunjuk 4 dulu adab berpakaian. Okey, faham? Faham. Okey, mari kita tengok dulu adab berpakaian. Yang pertama, membaca doa. Baca doa ni adalah adab berpakaian yang pertama sekali. Sebab apa? Sebab doa ni sangat-sangat penting. Kan kita sebagai orang Islam buat apa pun mesti mula dengan doa. Okey, baiklah. Tengok yang kedua pula, adab berpakaian adalah kita memulakan dengan anggota sebelah kanan, dan bila kita nak buka kita mulakan dengan sebelah kiri. Pakailah apa-apa pun, handsock ke, seluar ke, baju ke, semua kita mula dengan sebelah kanan. Bila buka sebelah kiri. Kenapa kita buat macam tu? Sunnah. Betul, itu adalah apa yang Nabi buat kan. Jadi kita pun kena buat. Kemudian ada berpakaian terakhir adalah memilih ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Baiklah, macam mana pakaian menepati syarak ni? Longgar. Ya, betul. Ciri-ciri pakaian menepati syarak yang pertama sekali menutup aurat. Bila kata menutup aurat ni, tadi kan dah bagi tahu kan yang aurat perempuan, batasan aurat perempuan sampai mana, lelaki sampai mana. Jadi semua batasan aurat tu kita perlu jaga. Kita kena tutup. Okey, seterusnya tadi macam Dina kata kena longgarkan. Pakaian tu mestilah tidak ketat. Kalau lelaki kan aurat lelaki kan simple je, pusat sampai lutut kan. Tapi tetap tak boleh pakai pakaian yang ketat sampai nampak bentuk paha ke, bentuk lutut. Tak boleh, sebab itu adalah aurat. Okey, faham kan? Baik, seterusnya ciri pakaian yang menepati syarak adalah tidak jarang hingga menampakkan warna kulit aurat yang tertutup. Macam mana warna kulit aurat yang tertutup ni? Warna kulit. Kan banyak kita nampak perempuan pakai stokin, tapi stokin tu macam jarang nampak warna kulit kaki tu kan. So tak boleh, bila pakai tudung pun jangan jarang kan nampak rambut ke, nampak leher ke, tak boleh. Okey.
Seterusnya, tidak menonjol dan tidak menarik perhatian. Baik, ni Ustazah highlight, Ustazah fokus kepada perempuan sebab kita sebagai perempuan, kita ni selalu nak nampak cantik, betul tak? Tapi kita kena ingat, kita tak boleh ada niat nak rasa menonjol, nak rasa cantik, faham tak? Sebab tu dah penting kita baca doa sebelum pakai baju tadi, supaya doa tu dapat memelihara kita, dapat memelihara niat kita, faham? Okey, baiklah. Semua dah faham kan? Adab berpakaian dan ciri-ciri yang menepati syarak. Okey. Baik, bagus. Okey, tadi kamu semua dah duduk dalam kumpulan kan? Ada 3 kumpulan. Betul. Okey. Sekarang ni Ustazah ada permainan yang namanya adalah yang mana satukah saya. Okey, permainan ni macam ni. Ustazah sediakan 2 ampaian baju untuk kamu. Ampaian yang pertama adalah ampaian adab-adab berpakaian. Ampaian yang kedua adalah ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Baiklah, macam ni ya, arahan untuk permainan aktiviti ini adalah yang pertama sekali, setiap kumpulan, wakil seorang ahli kumpulan untuk angkat baju letakkan yang mana adab berpakaian. Faham? Setiap kumpulan letak satu. Kemudian orang kedua pula adalah wakil kumpulan tu kena letak satu baju untuk ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Okey, sekarang Ustazah akan bagi kamu 3 minit untuk kamu berbincang yang mana baju yang kamu akan gantung untuk adab berpakaian dan yang mana baju untuk kamu gantung dekat ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Baiklah, 3 minit kamu bermula dari sekarang. Okey, boleh bincang ya? Kamu dah siap bincang ke? Dah. Betul dah? Yakin bila pergi depan tak salah? Yakin. Saya yakin. Yakin ah? Okey, kalau yakin, baiklah. Mari kita mulakan dengan kumpulan 1. Mana kumpulan 1? Kumpulan 1, okey. Kamu pilih satu baju untuk kamu gantung dekat adab berpakaian. Tengok tu Ustazah, dia belagak. Tak baik tau. Ngadu-ngadu kan Ustazah. Okey, baik. Okey, kumpulan. Kita lelaki macam tu. Awak ni banyak. Kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua siapa yang hantar wakil? Okey, pilih satu baju Dia sepet daripada dia. untuk kamu gantung. Dia sombong kan lah. Allah. Sepet macam gini. Okey, baik. Kumpulan yang ketiga, siapa nak sanggup gantung baju? Untuk adab-adab berpakaian. Okey, bajunya. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Pantasnya. Seterusnya untuk ciri-ciri berpakaian pula. Grup 1. Dia awak je siang ni. Dia awak. Sempatlah sikit, tak baik tau. Okey, go and go. Ciri-ciri berpakaian yang menepati syarak. Okey, baik. Terima kasih. Kumpulan yang kedua. Saja aja. Cepat tanya. Ciri-ciri. Itu bukan ciri-ciri lah. Tak ada. Terima kasih. Okey, Sarah. Kumpulan yang ketiga. Apa lah dia ni? Okey. Sasa dia punya. Dia punya macam ni. Dia tak suka ini. Baju. Maksudnya apa? Maksudnya dia tak biasa sedia baju. Saya guna dryer. Okey. Okey, baiklah. Okey, dah habis dah. Ya. Okey. Mari kita tengok. Ada berpakaian ya. Tengok baju-baju yang digantung ni sama ada betul ataupun tidak. Terjatuh tak apa, tak ada masalah. Okey, mari kita yang pertama sekali ada berpakaian. Mulakan dengan doa. Siapa letak tadi? Ya. Betul ke salah? Betul. Mulakan doa adalah betul. Okey, baik. Messi ni reward check kamu. Satu je. Oh, jangan nak tu lah. Okey, tengok baju yang kedua. Pakai ikut tempat dan keadaan. Betul. Kumpulan mana yang buat? Yolah. Yang jalan lagu tadi. Okey, jawapannya betul. Yang paling perfect sedia baju. Meh? Tengok lah awak. Bukan tengok kat dryer. Reward check. Siapa? Okey, selesai tengok baju
baju yang ketiga, pilih pakaian yang bersih dan sopan. Betul ke? Betul. Jawapannya sebenarnya salah. Itu adalah ciri-ciri pakaian yang menepati syarat. Kita kena ulang kaji balik. Cuba awak ulang kaji balik. Cuba saja ulang kaji. Tak Ustazah, itu mulakan dengan kata kerja. Betul lah. Jangan lah Ustazah. Tak apa, mari. Tak apa Ustazah. Kamu Ustazah ke saya Ustazah? Dua-dua. Dulu Ustazah. Okey. Mari kita tengok untuk ciri-ciri pakaian yang menepati syarat pula. Okey, siapa yang gantung baju yang pertama ni? Saya. Menyertai aurat, betul ke salah? Betul. Betul ke salah? Nabila, betul ke salah? Betul. Betul. Okey. Dapat stiker. Tanya. Okey, tengok baju yang kedua. Tidak ketat dan tidak nipis. Kumpulan mana? Saya. Lawak, betul. Betul. Korang satu grup kan? Ya, kita satu grup. Awak tidak betul. Okey, dia yang terakhir tidak berlebihan atau sombong. Kumpulan mana yang letak? Saya. Saya tu Ustazah. Okey, betul. Betul, dah betul. Dua. Betul. Jadi yang tadi betul lah. Ustazah prank ni. Ya, Ustazah Fred yang tadi sebenarnya betul. Ustazah nak menguji kamu yakin ataupun tidak dengan jawapan kamu. Faham tak? Ya. Okey, baiklah, tepuk tangan. Tahniah. Okey murid-murid, nampaknya kamu semua dah faham kan? Apa tu? Maksud aurat, dalil, hukum, batasan aurat lelaki dengan perempuan. Contohnya batasan aurat lelaki macam mana? Batasan aurat perempuan? Lepas tu ciri-ciri ciri-ciri berpakaian mematuhi syariah. Ya, betul. Dan ada-ada ada berpakaian pun dah faham kan? Jadi Ustazah nak buat pengukuhan untuk kamu semua. Kamu semua dah bersedia? Okey, pengukuhannya kamu akan main bingo aurat dalam kumpulan. Ustazah akan bagi satu kertas bingo dan jawapan-jawapan untuk soalan bingo aurat dalam sampul surat. Kamu perlu tampal jawapan ikut petak-petak ni. Lepas tu nanti jawapan untuk soalan bingo aurat tu korang bulatkan dengan marker yang Ustazah akan berikan. Lepas tu, lepas dapat garisan yang selari, sama ada menegak, mendatar ataupun serong, korang perlu laungkan dalam kumpulan bingo aurat. Faham? Kalau dah dapat selari, laungkan bingo aurat dalam kumpulan. Okey, ketua kumpulan datang depan. Okey, Ustazah bagi masa dekat kamu 3 minit sahaja. Ask me about love and wanna know. Semua dah siap ke? Dah siap tampal ke? Dah. Okey. Kamu semua dah dapat marker kan? Nampak tak setiap kotak tu ada bracket dalam kurungan? Okey, dalam kurungan tu untuk jawapan tu kamu tulis
nombor soalan dalam kurungan tu tau. Okey. Semua dah bersedia? Okey. Kalau dapat garisan selari, laungkan bingu aurat tau. Okey, Ustazah. Okey. Sabar. Satu soalan 30 saat je. Okey. Soalan satu, apakah hukum menutup aurat? Bulatkan dan tulis soalan. Bulatkan dan tulis nombor soalan dekat bracket. Okey. Soalan yang kedua. Nyatakan batasan aurat lelaki. Soalan yang ketiga. Nyatakan batasan aurat perempuan. Okay. Soalan yang keempat. Nyatakan dalil daripada Al-Quran tentang aurat. Soalan yang kelima. Bila kita perlu menutup aurat? Okey, soalan yang keenam. Apakah hukum memakai pakaian nipis dan jarang? Nanti kalau bingu aurat jawab jawab dalam kumpulan tau. Okey, soalan ketujuh. Berikan satu contoh pakaian yang menutup aurat. Bingu aurat. Okey. Disebabkan kumpulan ni yang first dapat bingu aurat akan dapat Bintang. 3 bintang. Apa tak kurang. Berkah ke tapan? Taman. Pak dia Pak. Oh, tak ada SW dia ni. Nah. Terima kasih Ustazah. Okey. Soalan yang ke-8. Apakah aurat semasa solat? Bingu. Dalam kumpulan. Tengok betul tak? Mana? Okey. Mana ada? Okey. Disebabkan kumpulan ni dapat yang kedua, dapat 2 bintang. Okey. Nah, ajar. Nombor yang sama ke? Buat je. Soalan seterusnya. Kalau dapat 2 bingo, cakap bingo aurat lagi tau. Soalan ke-9. Adakah aurat perlu dijaga semasa tidur? Yeay, 2 kali. 2 kali. Siapa lagi bingo aurat? Okey, yang ni semua dapat 1. Nah. Terima kasih Ustazah. Mana bingo aurat? Okey, good. Dah, kumpulan? Belum? Okey. Soalan seterusnya. Bagaimana menjaga aurat ketika bersukan? Betul? Bagaimana menjaga aurat ketika bersukan? Oh, Nasrah bingo aurat, Nasrah. Okey. Korang bingo tak? Okay, guru. Okey. Nah. Okey, soalan yang ke-11. Apakah maksud aurat? Apakah maksud aurat? Aurat. 3 kali. Dua hajar berapa dah? Okey,
kumpulan yang ketiga dapat satu lagi. Terima kasih Ustazah. Azwa dapat tak? Dapat. Dua baru. Tak. Okey, soalan yang ke-12. Bagaimana aurat semasa di rumah? Bagaimana aurat semasa di rumah? Okey. Mana? Semua bingkai aurat. Nabila. Bazin dapat yang keempat ke? Tengok nanti. Ada dua. Orang ada dua. Orang. Ya, ada dua. Baru dua. Dah boleh dah cakap satu. Nah. Tok. Ya, Azma tak baik lah Azma. Okey, soalan ke-13. Apakah hukum berpakaian ketat? Okey. Dapat stiker besar. Dapat. Kita dah pecah, kita dah pecah. Satu je. Dia dah besar. Dia ikut saiz. Ya, jap. Betul ke? Ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Korang berapa? 4. Kalian berapa? 4. Korang set dulu tadi. Tapi kita orang akan best dia. Tapi kita orang Kita orang tak satu. Okey, soalan yang ke-14. Kenapa penting menutup aurat? Nanti pas ni cek jawapan, kalau salah kena tarik balik tau stiker tu. Saya Ustazah sebab saya cakap kursi boleh tak baik. Yes. Dapat bingo orang? Dapat. Ni. sebab kita orang serong. Ni serong nak 6. Satu je. Lagi satu. Nah, ajar. Korang dah 6 sebab korang kumpulan dengan ikan raga. Jangan terbohong, kita bohong. Okey, ada lagi 2 soalan. Soalan ke-15. Bagaimanakah aurat di hadapan semua? Ada soalan yang keliru tau. Betul. Kita. Kumpulan satu bingkai aurat tak? Dah menang dah. Dah mana? Satu lagi. Macam mana boleh? Betul ke? Sebab ini bukan beribu kau tak Ni kenapa ni? 8. Ni. Ni soalan lagi. Dan kita orang 2 bigo aurat. 2, 3, 4, 5, 6. Tak tipu. Ni bukan tipu tau. Okey. Tahu tak? Mana? Bukti. 1, 2. Yang tadi. Jadi 2 lah. Okey. Okey, soalan terakhir.
Satu lagi. Okey. Mantap. Stopan. Soalan terakhir. Apakah maksud adab dalam Islam? Okey, nampaknya semua dah bingo aurat. Okey, kumpulan satu berapa bingo aurat? Semua lah kan. Ni dapat 10. Bazlin berapa kumpulan? Okey, semua dapat 10 bingo. Jadi jom kita cek sama-sama. Betul tak jawapan? Kalau salah stiker ditarik balik tau. Okey, seorang wakil kumpulan satu bangun dan baca soalan. Okey, jom kita tengok jawapan. Yeay, semua betul ke? Betul. Okey, soalan yang kedua, kumpulan dua wakil. Jap. Sabar. Jom tengok jawapan, betul ke? Oh, betul. Okey. Soalan 3. Nyatakan batasan aurat perempuan. Apa jawapan dia? Seluruh muka kecuali seluruh badan kecuali muka dan nampak tangan. Betul. Okey, nampaknya semua dah pandai. Tepuk tangan. Okey, sekarang kita dah belajar tentang aurat kan? Siapa nak bagi tahu apa yang dia belajar hari ni tentang aurat ni? Macam mana aurat ni? Siapa ni? Ifat. Okey, seorang lelaki, seorang perempuan. Seorang lelaki, seorang perempuan. Cepat. Okey, bagi tahu. Hari ni saya belajar menutup aurat wajib. Lepas tu aurat lelaki daripada pusat hingga lutut. Aurat perempuan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Lepas tu kita wajib menutup aurat. Bagus, pandai-pandai. Okey, lelaki seorang. Irfan. Ya Allah. Okay, apa yang saya tahu, apa yang saya dapat adalah kalau kita nak menutup aurat, kita perlu pakai baju yang longgar dan labuh. Dan untuk perempuan pula perlu pakai tudung yang menutupi dada dan labuh. Itu saja. Terima kasih. Betul. Okey, sekarang dengan Ustazah ada satu akuarium emosi. Wah, comel. Lepas tu akuarium ni nampak tak ikan-ikan ni, hidupan laut ni dia ada senyum, sedih, marah. Jadi Ustazah nak setiap seorang datang ke hadapan dan ambil emosi yang kamu rasa berdasarkan emosi ikan ni. Faham tak? Kalau kamu gembira, kamu ambil ikan yang gembira, sotong yang gembira, ketam yang gembira. Faham? Ada. Udang ada. Saya nampak warna hijau tu aspal betul. Mana aspal? Yo, besar. Okey, kumpulan satu datang depan. Yes, semua. So kumpulan satu je. Sabar dah, bukan dua, sabar. Pilih emosi. Ia di kebental. Lepas tu tampal dekat atas ni kan. Kebental. Ambil saltip ni, tampal atas ni. Oh, nak ni. Sampai dekat langit je. Ada lagi? Ni atas ni tampal. Mana? Tahu? Bukan. Tak apalah.
Ya. Tergantung. Okey, kumpulan 2 datang. Kamu satu. Ambil lah warna hijau tadi Asra. Warna hijau tu. Nak. Ni Asra. Nah. Ataupun yang ni. Mana ni? Kenapa? Belakang sikit, tak apa. Okey, kumpulan yang ketiga. Cantik yang tu. Oh, last. Okey. Okey. Jadi berdasarkan ikan-ikan yang kamu semua tampal ni, hidupan laut yang kamu semua tampal ni, Ustazah nampak kamu semua gembira. Jadi Ustazah nak tanya, kenapa kamu gembira hari ni? Kenapa? Best. Seronok. Wah, okey. Okey, itu sahaja daripada Ustazah hari ni. Terima kasih. Murid-murid yang dikasihi, imbas kod QR ini untuk akses pembelajaran kendiri di rumah. Di ruangan Google Sites ini, Ustazah telah sediakan segala nota dan latihan untuk membantu pembelajaran kamu di rumah masing-masing. Ini adalah ruangan hadapan di bahagian Google Sites apabila murid-murid dah scan QR tadi. Okey, ini adalah ruangan hadapan, ruangan depan dan murid-murid akan dapatilah ada isi pembelajaran, pengenalan, ada topik, nota dan juga latihan. Ada banyak dekat sini. Jadi, murid-murid bolehlah scan QR tersebut dan selamat maju jaya. Assalamualaikum.